Mereka juga tak suka buat perkara yang berkenaan, tapi ketidaksukaan itu ditundukkan oleh kekuatan purpose mereka. Faham tak benda ni? Maksudnya orang yang berjaya tu bukan sebab dia suka buat benda tu. Macam contohnya benda yang memang susah nak buat, apa ya? Siapa yang ada member-member yang berjaya lain macam lah. Dan kita boleh tengok habit dia ada serta-serta benda yang memang dia buat selalu. Kadang-kadang bukan sebab dia suka buat benda tu. Sebab dia pun macam kita kat, kalau benda tu menyampah agak. Tapi beza dia ialah kita ditundukkan oleh malas tu atau menyampah tu atau tak suka tu, dia boleh overcome benda tu. Faham? Apa nak bagi contoh Contohnya orang yang nak fit, orang nak kuruskan berat badan dan semua. Ada sebenarnya cara dia macam bukanlah susah sangat nak tahu benda tu. Tapi dia benda tu macam tak menarik lah nak buat benda tu kan. Orang yang boleh buat benda tu bukan sebab benda tu menarik, tapi dia macam dia boleh overcome ketidakmenarikan tu boleh faham? Kemampuan untuk tundukkan ketidaksukaan itu memerlukan purpose, mission dan habit kedua tu clear sense dan sebagainya. So habit kedua kalau tak ada lagi, okey, dia banyak refer kepada habit yang sebelum ni nanti boleh refer. Tapi dalam konteks kita semua biasa dengar tak perbincangan ayat-ayat Quran yang turun di Mekah, kategori apa? Banyak cerita pasal apa? Tauhid, akidah kan? Tauhid termasuk tauhid lah. Tapi banyak ayat tu bukan pasal tauhid pun kan? Bukan pasal syurga, neraka, dia pasal akidah lah basically Kemudiannya ayat fiqh tu banyak kemudian, betul? So dia macam banyak isu direction, lepas tu baru isu macam mana kan? Sebab fiqh tu kena solat betul tu, how to fulfill benda tu. Tapi kalau orang tu, aku belum decide lah nak masuk syurga ke tak, so dia tak lah nak solat kan. So kalau kita faham dia kan, tiba-tiba kita buat kursus, jom kursus belajar macam nak 10A, ya aku belum decide nak ambil SPM ke tak. Dia macam dia rasa tak kena dengan dia kan. So sama juga benda-benda tadi sebab perbincangan kita yang sebelum-sebelum ni dah mengandaikan semua orang ni nak masuk syurga. Sebab tu kata, oh kesukaan khalifah memang aku nak kena buat lah. Tapi kalau mungkin je ada kalangan kita macam aku tengok lah kan, aku tak decide lagi nak syurga ke macam ni kan. So secara pemikiran kebanyakan kita memanglah mesti nak masuk syurga kan. Tapi faham ke beza di antara hati yang membuat-buat nak masuk, macam aku tak kisah macam mana pun dia kena masuk juga, dengan aku nak sebenarnya tapi dia beza kan.